Welcome to Hungary. Niles in Budapest, my maiden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo you. Ooh, I leave it all. Ke atas. My acres of land that I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, I'd leave it all. Kita orang dah nak gerak ke airport. Tak tahulah kenapa pekerja hotel tu dia menekan-nekan sangat nak hantar kita orang. Lepas tu dia minta tips, bagilah. Itu pun hantar separuh jalan. Nak gerak ke airport. Mama, berat ya. Kita kena tolak luggage. Papa kat depan tolak adik. Kita sampai airport. Sampai ke airport. Adik ingat kita nak balik. So dia nangis. Dia recognize airport. So dia ingat kita nak balik. Dan kita nak pergi naik flight ke tak. Untuk new hotel baru. Okay. Sekarang baru pukul 11.30. So Ngam cantik-cantik je sampai. Flight kita orang pukul 2.10. Sekarang ambil patung tu, dia nak beli patung tu harga dia 25 euro. Tengok dia minta apa dia. Dia minta mama. What you want? Say something. Bahannya adik tu, kek tu. Tak punya. Okay. Tengok dia dah kawan. Tibet. Mahal sangat lah. Dia punya lagi mahal pada akak. Akak 21 je. Budapest, you're awesome. You are goddamn great. I can't believe how much fun. Okay, kita orang dah sampai. Nak naik AJ nak pergi Budapest. Yang kakak. Budapest, Budapest, we love you. You know, you're far from perfect, same as us and the world, but your noise just connects all boys and girls. In order to make the boarding process faster and more orderly, Like nothing else. We might regret it tomorrow, but who cares? Budapest, you're awesome. You are goddamn great. I can't believe how much fun we have here every day. Budapest, Budapest, beautiful. Budapest, Budapest, we love you. Kita orang dah selamat touchdown di Hungary, Budapest. Dan macam biasa kita orang akan pilih orang yang terakhir keluar. So sekarang nak pergi keluar untuk check out, and then nanti kita akan tengok. Okay? Welcome to Hungary. Budapest, you're awesome. You are goddamn great. Okay, kita orang dah sampai Budapest. Jadi kita sekarang nak cari tiket bas. So ni dia punya mesin untuk kita beli tiket. Budapest, Budapest, we love you. You know, Budapest, beautiful. Budapest, Budapest, we love you. You know, you're far from perfect, same as us and the world, but your noise just connects all boys and girls. Okay, kita orang dah naik bas untuk ke city center. Kita orang stay ke area Astoria. So naik daripada airport, naik bas nombor 100 ke Astoria. Kita orang punya apartment ke Astoria. So bas ni satu tiket 2,500 half.
country foreign. So lebih kurang tak tahu lah, lebih kurang dalam RM20, RM30 macam tu lah. It's like nothing else. We might regret it tomorrow, but who cares? Budapest, you're awesome. You are goddamn great. I can't believe how much fun we have here every day. Budapest, Budapest, beautiful. Budapest, Budapest, we love you. You know, Budapest, beautiful. Budapest, Budapest, we love you. You know, your hills and baths and the crazy beautiful people, the food and the laughs. We will be here for the sequel. Having a party in Budapest is like nothing else. We might regret it tomorrow, but who cares? Budapest, you're awesome. You are goddamn great. I can't believe how much fun we have here every day. Budapest, Budapest, beautiful. Budapest, Budapest, we love you. You know, Budapest, beautiful. Budapest, Budapest, we love you. You know. Ya, dari lama. Macam mana Nek? Sekejap, saya buka balik WhatsApp dia. Inilah dia punya hotel. Kami nampak Dia lama kita orang. Depan ni orang punya bilik kat tingkat 3 dengan mendaki. Tangga dia. Jom kita tengok tangga dia macam mana, guys. Jom. Jangan kata tak ada lift ya kak. Weh, ada lift lah. Asyik baik lah. Ya ada. Ya betul lah. Serius lah, macam penjara lama yang kita punya ni. Bangunan kat sini kebanyakannya kan macam dia punya structure dia macam penjara macam tu. Bangunan dia memang macam ni. Dia ada lift tapi macam nak buka. Kat mana-mana tempat yang kita orang study pun kebanyakannya hotel kat sini memang structure dia macam ni. Dalam penjara. Memang macam penjara lama macam tu. Dia pun pintu dia pun pelik. So kita tunggulah. Pintu dia akan buka macam ni kan. Dah dengar dah bunyi lift tu turun. Harap-harap lift ni besarlah sikit. Kita boleh masuk semua sekali. Level 3 kan tadi kita baca kat surat. Okay, let's go. Tak ada lah bersama dia. Adik move, adik. Adik. Adik duduk dalam soalan. Apa tak boleh? Tingkat berapa? Tingkat 3. Bapa muat tadi. Oh my god. Tak boleh dah. Susu. Ya Allah, ya sayangku. Katakan soalan. Tak boleh sini. Boleh ke ni? Kita buat ni. Ya Allah. Tuan kita dah berimpit dah. Bismillahi. Ya. Tak, masalah pintu tu tak boleh tutup. Macam mana kita tutup? Okay, jadi kita pilih cara untuk lipat dulu untuk muat masuk adik. Kita level 3 yang. Oh, saya rasa dia punya lift ni memang dia selang-selang. Boleh tekan nombor 2 je, tak boleh tekan nombor 3. Itu macam hotel juga tu. Tu boleh. Nombor 3 tak boleh. Nombor 4 tak boleh. Okey. Jangan tekan kau sangat seram pula jadi tu. Ni level 2. Okey. Ini level 2. Kita tolak. Apa dia tu? Tolak apa tu? Okey, jom. So sekarang kita kena naik satu tingkat lagi dengan tangga untuk bawa beg ni, stroller dengan backpack. Apa juga? Okay, kita dah ambil kunci daripada sini. Lepas tu masuk ke sini. Okay, jom. Bengahnya, ya Allah, penat. Masuk Kak. Okay, masuk akak. Sekejap kita ambil luggage. Alhamdulillah dah sampai biliknya. Masuk katil. Lepas ni katil kedua. Okey, ni bilik kita untuk 3 hari. Ada view city lah. Oh, ada heater lah. Pemanas dia. Heater. Okey. Ni katil kakak dengan adik lah. Dia boleh tukar jadi sofa kalau kita tukar dia. Kita tahu macam ni. Okay, memang selesa. Bilik ni area apartment sebenarnya. Okay, ni pintu bilik air. Ni bilik air dia cantik. Bersih. Ada jamban kat sini. Adik jangan main air.
Lepas tu tengok view kita. Kita dah buka tingkap. View dia, ya Allah, best gila. Kita boleh nampak tram lalu kat depan ni je. Tak ada pula tram tadi, tak ada tram lalu tadi. Nanti ada tram lalu, nanti saya buat. Ni lagi. Memang nampak city dia kat sini. Bestnya. Suhu tak tahu berapa je, kita check suhu. Okey, suhu sekarang 16. Mungkin malam, tengok malam berapa suhu dia. Paling sejuk Paling sejuk pun 7. Tak ada sejuk sangat. 7 ke 8. Boleh lah. Rasa sejuk juga. Sejuk Istanbul lagi lah. Istanbul 5. So malam lagi standby je lah. Sejuknya bawah 10. Ini 16 siang okey lagi lah. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. You would leave it all. My acres of a land I've achieved.